Dia punya pecah pala lah Michael Jackson ni. Album dia yang terjual ni, sampai sekarang tak ada artis yang boleh CP challenge pun. Total jualan lagu ni ada dekat 500 million. Hang combine lah Taylor Swift ke, Beyonce ke, Drake ke, tak boleh capai. Jadi dekat mana rahsia si Mamat ni? Yang pasti ni, dia tak jadi macam bawah ni. Taylor Swift nak hasilkan lagu gempak, dia kena putus cinta dulu, tulis lirik mengata kat Mamat tu, oh MJ tak buat benda-benda karut tu. Sebenarnya MJ buat lagi karut. Kalau Islam ni dia menghampiri syirik. Benda ni kita tahu lepas dia dah meninggal dah, bila kawan dia Kenny pergi sembang dengan Oprah lah. MJ semua idea dia main tengah-tengah malam. Nak tahu betapa seriusnya dia dengan idea ni. Bila dia baring di katil, kalau ilham tu sampai, dia akan terus melompat pergi studio waktu tu cukup. Tapi part yang paling pelik sekali, bila Kenny sendiri letih dengan perangai MJ ni, dia kata tak boleh tunggu esok ke benda ni. So MJ balas, dia kata hang tak faham ke ni? Kalau aku tak take action kepada Ilham yang turun ni, besok Ilham ni akan pergi dekat Prince. Nak faham Prince tu siapa dia? Cara mudah sekali, ingat je dia macam Siti dengan Sharifah Ain. Daripada rival. Pelik weh cara MJ berkarya. Dia macam ingat benda ni wahyu ke, nak kena turun pada waktu-waktu tertentu kan. Jangan buat pelik. Orang-orang yang power atas dunia ni, mereka memang ada habit yang aneh tapi proven. Contoh dia siapa dia? P. Ramlee. Untuk P. Ramlee waktu Ilham yang paling turun banyak sekali, tahu dekat mana? Waktu dia tengah memerut. Budak sekarang nak memerut kena ada rokok, kena screw track, tak style. P. Ramlee dulu memerut dengan pensil dan kertas, mat. Apa-apa yang terlintas masa kejadian tu terus dicatik je. Korang pun dah faham lah kan macam mana cara untuk nak jadi orang yang power ni. Satu, mereka mesti ada idea yang best, dan idea yang best tu berterusan. Kalau you nak lebih lagi tips dan cara untuk hasilkan idea yang gempak, link ada dekat atas ni, saya bagi semua.